to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni macam biasalah, kami berdua nak tunaikan permintaan subscriber. Katanya Najwa makanlah udang sambal petai. So ini pun Najwa dah buat udang sambal petai. Gitulah. Lepas tu Najwa tambah telur dadah sebab Najwa rasa makan udang ni rasa tak cukup. So Najwa tambah telur dadah lah biar macam ada menu tambahan gitu. Lepas tu kat sini ada salad juga macam biasa. So kepada yang request tu, nanti Najwa akan memunculkan nama. Terima kasih tau yang request Sarah Heyo. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. Petai, kita rasa sambal petai dengan nasi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya sambal tu rasa manis-manis tau. Dan dia besar. Manis korang udang je. Sambal dia ni sedap kan? Cukup rasa. Memang cukup rasa. Ada tercikik sebab sedap sangat korang. Udang ni pun besar-besar. Dia punya rasa tu memang betul-betul cukup rasa lah. Manis. Lepas tu tak ada pedas langsung. Memang sedap gila. Sedap bila korang pecah dia ni. Tak pahit sangat. Lepas sedap gila kan.
Memang sedap. Alhamdulillah guys, Najwa rasa Najwa dah kenyang ya, sebab Najwa dah dapat habiskan nasi, tapi ada sikit ni je sebab kita rasa macam dah kenyang ya. Memang sedap sangat menu kali ni. Udang pun besar-besar, rasa dia pun memang cukup rasa. Udang dia pun rasa manis, lepas tu telur dia, masin apa semua memang cukup lah, rasa memang ngam bila makan gabungkan macam tu. Gitulah. So alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. Dah kenyang? Dah. So sampai di sini saja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahaya.